Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menonton podcast Tabung Haji ke Udara bersama dengan saya, Sobri Zainal. Sekali lagi dalam episod terbaru kita pada kali ini. Terima kasih kepada semua para penonton yang kekal setia bersama dengan podcast Tabung Haji ke Udara. Jadi pada kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan satu lagi topik episod yang menarik juga untuk kita mempromosikan satu lagi inisiatif yang dianjurkan oleh Lembaga Tabung Haji, iaitu berkenaan dengan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan anjuran kali keempat. Dan buat pertama kalinya dalam sejarah tuan-tuan dan puan-puan, untuk tahun 2025 ini dua kali kita anjurkan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan ataupun ringkasannya KHUP ini, yang mana yang kali ketiga kita adakan pada Januari awal tahun masa tu, dan kali ini hujung November kita akan adakan sesi ataupun edisi keempat KHUP ini. Jadi bersama dengan saya di studio hari ini untuk kita borak-borak lah. Kita borak-borak berkenaan dengan KHUP keempat ini. Bersama dengan saya, terima kasih Tuan Haji Anwar Ahmad, Ketua Bahagian Agensi Haji, Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bersama dengan kita sekali lagi lah di dalam podcast Tabung Haji ke Udara, antara pengunjung ataupun tetamu yang selalu hadir bersama dengan kita di sini. Jadi kita nak terus kepada Karnival Haji ni Tuan Haji. So macam saya kata tadi, kita akan adakan di hujung bulan November ini. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan detailnya bila, di mana, jam berapa akan dianjurkan KHUP ni. Terima kasih saudara Sobri. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, insya-Allah kita akan menganjurkan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan ataupun KHUP yang keempat, dan sebagaimana yang diberitahu tadi, dua kali dalam tahun ini, awal tahun Januari dan pada hujung November ni, insya-Allah kita akan menganjurkan pada 28, 29 dan 30 November. Sekali lagi, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad lah. 3 hari. Jadi masanya insya-Allah kita akan bermula pada jam 9 pagi hingga 9 malam untuk hari Jumaat dan hari Sabtu. Manakala hari Ahad kita akan bermula juga pada jam 9 pagi, tetapi dia berakhir jam 6 petang, lebih awal lagi. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat-sangat berharap dan menjemput semua yang mendengar kepada siaran podcast kita ini supaya hadir bersama ke Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan yang kali keempat lah. Dan dianjurkan masih lagi di tempat yang sama, di Hotel Movenpick and Convention Center Sepang. Ya, sama juga, dan lokasi yang sama seperti pada awal tahun yang ini. Jadi kita akan berada di Sepang selama 3 hari. InsyaAllah kita akan berkampung di Sepang, yang akan mempamerkan atau mempromosikan 34 buah PJH di bawah satu bumbung. Jadi ini memberi ruang dan peluang kepada orang ramai ataupun bakal haji untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan maklumat yang terkini berkaitan dengan pakej yang ditawarkan, yang dipromosikan oleh syarikat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil kesempatan ini, peluang ini untuk bertemu secara bersemuka dengan kesemua pengendali ataupun pengelola jemaah haji PJH ini, dan mendapatkan maklumat seberapa banyak yang mungkin. Apakah tawaran yang diberikan, apakah jenis pakejnya, mungkin bilik berdua, bilik bertiga, atau dari segi tawaran, dari segi makanan macam mana, dari segi kemudahan macam mana, jarak jauh macam mana daripada masjid dan kepada hotel, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, adakah perkhidmatan di Azizah dan sebagainya. Jadi ini peluang untuk pada orang ramai atau membakar haji untuk mendapatkan maklumat yang terkini daripada pengelola yang kita lesenkan. So jadi penganjurannya pada weekend, jadi pastinya dia boleh jadi satu aktiviti keluarga lah. Ya, betul. Kita pernah jemput juga tuan-tuan dan puan, ajaklah saudara mara, anak-anak tu bawa aja bersama ke Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan. Jadi kalau kita tengok nama dia ni, Haji, Umrah dan Pelancongan aja ya. So pastinya tadi Haji pun dah terangkan jugalah kiranya tujuan kita tu untuk kita mempromosikan tawaran-tawaran pakej haji daripada kesemua 34 syarikat PJH, pengelola jemaah haji yang kita lesenkan, dan mereka ini sahaja yang dibenarkan untuk menawarkan pakej haji kepada orang ramai. Selain daripada ni, jangan pergi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selain daripada tu ada Umrah dan Pelancongan juga, betul Haji? Saya nak tambah sikit lah. Selain daripada tadi, selain daripada
tawaran package. Jadi kita juga akan mendapat maklumat. So daripada yang syarikat ni yang menguruskan, yang menguruskan mengelolakan haji. Jadi orang ramai jangan terpedaya sama ada individu ataupun lain-lain syarikat daripada 34 ni. Kalau tidak nanti akan menjadikan mereka boleh ditipu, boleh terpedaya, kan, melibatkan kerugian keuangan, kan, dan akhirnya tak dapat menunaikan haji. Ini akan menjadi kerugian kepada sesiapa saja. Jadi tengok, pastikan 34 ni saja. Ini saja yang boleh dilesen, yang boleh mengelolakan atau mengendalikan haji dan dilesenkan oleh ini Taman. Dijamin oleh TH lah, memang insya-Allah. Ini satu agensi yang sahih yang menguruskan haji selain daripada jemaah haji muassasah. Sebab once kita dapat tawaran daripada Taman Haji, mereka boleh buat keputusan sama ada nak kekal dengan muassasah ataupun nak mendapatkan perkhidmatan nilai tambah daripada PJH dengan package-package yang tertentu. Okey, selain daripada urus haji, kita ada juga umrah dan pelancongan. Ini bermakna mereka akan menawarkan juga package-package umrah. Jadi tuan-tuan, kepada mereka yang bukan nak menunaikan haji pada tahun ini, boleh datang untuk mendapatkan maklumat berkaitan umrah. Boleh juga mendapatkan promosi berkaitan umrah daripada 34 PJH ini. Dan juga pelancongan, sama ada pelancongan ke luar negara outbound ataupun pelancongan dalam negara. Dan kalau pelancongan dalam negara sangat-sangat sesuai dengan tahun melawat Malaysia pada tahun hadapan, tahun 2026. Jadi di sini ada 3 perkara. Maknanya ada sesiapa saja boleh datang. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia bakal haji, pengunjung-pengunjung yang nak melaksanakan umrah pada tahun ini, dan juga mereka yang nak melakukan lawatan sama ada dalam negara ataupun keluar negara. Jadi kumpulan-kumpulan ini boleh datang dan dijemput sangat hadir, sebab tuan-tuan dapat membuat perbandingan, melihat harga, melihat package di satu tempat, di bawah satu bumbung, melibatkan 34 syarikat. Masya Allah. So inilah antara inisiatif Tabung Haji untuk memudahkan bukan saja bakal-bakal haji untuk musim haji 1447 Hijrah ni lah. Jadi kalau siapa yang nak buat umrah sepanjang tahun, jadi boleh datang. Dan saya difahamkan juga memang syarikat-syarikat ni menawarkan package yang sangat-sangat menarik untuk package umrah tuan-tuan dan puan-puan, kan. Kalau nak tahu boleh datang sendiri nanti. Dan juga pelancongan pun sekarang ni dah hujung tahun. Betul, dah November, Disember, memang musim-musim lah untuk kita nak bercuti, kan. So inilah masa yang paling sesuai untuk anda datang bersama dengan keluarga untuk mendapatkan maklumat. Jadi ramai jugalah yang bertanya ni Tuan Haji. So mungkin adalah antara penonton-penonton kita ni yang pertama kali lah yang mengambil tahu mengenai Karnival Haji Umrah dan Pelancongan ni. So dia orang tak tahu nak datang ni macam mana. Kena mendaftar dulu ke? Kena sebelum datang tu ada masuk website daftar dulu ke? Ataupun datang je boleh masuk terus ke, macam mana Haji? Okay. Kepada mereka yang nak hadir, pengunjung-pengunjung ataupun bakal haji ataupun sesiapa saja yang nak hadir dalam kita punya KSUP yang keempat ni, kami sangat-sangat mengalukan. Kita sangat-sangat bersedia. Kalau tahun lepas kita lebih daripada 20,000, 21,000. So insya-Allah pada tahun ni kita mengharapkan lebih ramai lagi yang akan hadir atau mengunjungi KSUP yang keempat ni ataupun Karnival Haji Umrah dan Pelancongan yang keempat ni. Jadi mereka yang datang ni, mereka perlu mendaftar dengan menggunakan QR code. Kita ada kaunter pendaftaran. Jadi sebelum kita ke kaunter pendaftaran tu, kita akan ada QR code. Jadi mereka boleh scan QR code dan menjawab satu atau dua soalan yang sangat mudah. Dan selepas itu mereka boleh terus ke kaunter. Di kaunter nanti mereka akan dibekalkan dengan wristband. So wristband ini, jadi dan juga mereka akan dibekalkan dengan goodie bag ataupun woven bag kita. So dalam woven bag itu memudahkan. Jadi kalau tuan-tuan masuk dalam kita punya kawasan-kawasan pameran, bila menerima apa-apa saja kita punya brosur daripada mana-mana PJH, boleh masukkan dalam woven bag tu. Itu sangat mudah. Jadi woven bag eksklusif KSUP. Woven bag memang eksklusif KSUP lah. Hanya boleh dapat di KSUP di KSUP saja. Di samping itu, memudahkan kepada pengunjung juga, kita ada kru kat situ yang akan memberikan bantuan untuk membolehkan tuan-tuan dibawa ke kaunter pendaftaran. Jadi tak adalah, sebab kita nak benda ni berjalan baik, smooth, kan, macam-macam orang yang akan datang, berbagai peringkat umur yang akan datang. Kita datang satu keluarga, so kami harapkan satu keluarga mendaftar,
dan mendapatkan woven bag itu, kita punya goodie bag itu, dan juga mendapatkan wristband. So hanya mereka yang ada wristband saja dibenarkan masuk di dalam kawasan carnival. Okay, jadi sangat-sangat mudah lah. Tak ada, tidaklah menyukarkan, sangat-sangat mudah. Dan kita terbukti dalam 3 KSUP yang sebelum ni berjaya. Dengan kaedah yang ini tidak menimbulkan ketidakpuasan hati lah. Sangat-sangat berjaya. Dia sistematik, lancar lah. Ya, berjalan baik dan lancar. Tapi ada juga yang tanya tu, kalau dah daftar ni, yalah pakai wristband apa semua ni, ada lucky draw ke macam mana? Ini yang istimewanya. Kalau daftar ni, kalau tak daftar tak dapat masuk. Tu satu hal lah. Satu hal. So bila once kita daftar, kita ada pengunjung bertuah. Okay, pengunjung bertuah. So kepada pengunjung yang ke 5,000, yang ke 10,000, 15,000, 20,000 dan kita insyaAllah bersedia untuk menerima 25,000 pada tahun ini. InsyaAllah kita tahun lepas dekat 21,000 lah kita terima. So tahun ni 25,000 insyaAllah kita ada sediakan. Daftar, ada wristband. Mana tahu rezeki? Ya. 20 dia 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 dan kita bersedia untuk terima yang ke 25,000. So tapi yang 5,000, 1,000, 10,000 ni bukanlah dalam hari yang sama. Tak semestinya. Kita tahu sistem yang kontrol benda ni kan. Dia boleh jadi mungkin 25,000 tu hari pertama boleh jadi juga. Boleh jadi. Habislah hari pertama tu dah. Habislah. Lepas tu kita penganjur kena fikir yang lain. So kena tambah lagi. Tambah lagi insyaAllah. Jadi masya-Allah. So macam tu tuan-tuan dan puan, make sure datang, kena daftar, dapatkan wristband dan anda berpeluang untuk menerima hadiah pengunjung bertuah. 5,000, 10,000, 15, 20, 25,000. Jadi make sure untuk mendaftar. Kalau terpanggil nanti, kita akan panggil anda lah. Kita akan hubungi anda untuk menerima hadiah. Hadiah memang sangat menarik. Hadiah sangat menarik, lumayan. Ada, saya bagi hint sikit lah. Tahun lepas, package percutian. Dapat package percutian. So yang bernilai tak silap saya dekat 11,000 juga. Ya, betul. Package pelancongan luar negara. Ya, Eropah kalau tak silap saya. Eropah, package pelancongan ke Eropah tuan-tuan dan puan. Tahun ni takkan kita nak bisya-bisya tuan-tuan dan puan. Jadi pastinya lebih hebat lagi. Jadi make sure datang meriahkan KSUP ni. So Tuan Haji, macam Tuan Haji kita borak tadi kan, tahun lepas dekat 21,000 orang datang. So pastinya untuk kita nak cater 21,000 orang ni, kita sendiri pun ada cabaran lah daripada pihak penganjur kan. Ada juga yang kita menghadapi cabaran dari sudut kesakan, trafik, parking dan sebagainya. Jadi mungkin dari sudut pihak penganjur, apa penambahbaikan yang kita lakukan pada tahun ini untuk mengatasi lah isu-isu yang spesifik? Selepas kita selesai Carnival KSUP yang ketiga tahun lepas, kita mengadakan postmortem dan trafik ini menjadi satu isu yang kita nampak. Kehadiran yang begitu ramai sehingga 21,000. Jadi kita mengambil inisiatif. Di samping yang kita ada parking di masjid lebih kurang 800 lot parking. Di Balai Polis KLIA pun kita ada 500 lot parking. Dan tahun ni alhamdulillah kita dapat bekerjasama dengan pihak Mitsui Outlet Park. Dan di situ kita difahamkan ada 3,000 lot parking. Dekat mall, parking mall tu. Parking mall Mitsui tu. Jadi mereka boleh parking di situ. Dan penganjur akan mengadakan shuttle bus ulang alik di antara Mitsui ke kawasan Masjid KLIA. So Masjid KLIA bersebelahan dengan sebelah Movenpick Hotel and Convention Center. So mereka akan adalah, jadi kekerapan bas ini antara 15 ke 30 minit. So akan adalah kekerapan. Jadi aturlah perjalanan. So untuk mudah, jadi untuk 2 jam yang pertama di Mitsui percuma. Dengan sekadar menunjukkan wristband masing-masing. Jadi tuan-tuan lepas selesai tour dalam kita punya convention center ataupun di Dewan Mentari, selesai kita melawat apa semua, jangan potong kita punya wristband tu dan tunjuk. So kita akan dapat percuma 2 jam yang pertama. So selepas pada tu barulah dikenakan charge. Jadi ini satu penambahbaikan dan memudahkan supaya kita dapat mengelakkan kesesakan. Jadi tuan-tuan dan puan saya menjemputlah, menyeru kepada semua untuk terus ke parking Mitsui. Because kita ada kemudahan shuttle bus. Betul. Dia ulang alik di antara Mitsui dan juga Masjid KLIA bersebelahan
Movenpick and Hotel and Convention Center. Ya, sebab pengalaman daripada kita, saya berada di sana sepanjang 3 hari tahun lepas, awal tahun ni lah. So memang ramai, kita memang akui memang sangat ramai, dan memang yalah susahlah nak cari parking kan, masing-masing datang bawa keluarga. Jadi so semua nak cari parking kat situ. Siapa yang cepat dia dapat lah kalau kira kan. Jadi tahun ini kita sediakan berapa lot parking tadi dekat Mitsui? Kalau Mitsui 3,000 insya-Allah. 3,000 parking dekat Mitsui. So habis daripada Carnival boleh shopping dekat Mitsui pun tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Shuttle bus kita sediakan untuk tuan-tuan dan puan berulang-alik lah daripada Mitsui ke tempat venue kita di MACC di Movenpick. Jadi memudahkan, sangat memudahkan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tadi isu lah tahun ni, tak ada masalah lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, ada lagi yang kita nak borakkan selepas ni bersama dengan Tuan Haji Anwar, untuk kita nak cerita sikit lah apa yang menariknya tahun ini berbanding dengan yang penganjuran pada awal tahun tu. So terus kekal bersama dengan kami, podcast Tabung Haji ke Udara. Berita baik buat semua bakal Duyufur Rahman. Carnival Haji, Umrah dan Pelancongan kali keempat kini kembali. Bertempat di Movenpick Hotel and Convention Center KLIA Sepang. Bermula pada 28, 29 dan 30 November 2025 dari jam 9 pagi sehingga jam 9 malam. Pelbagai tawaran pakej haji disediakan oleh 34 syarikat PGH. Juga pelbagai aktiviti sampingan yang menarik disediakan. Pilih keselesaan, pilih pakej haji. Selamat kembali menonton podcast Tabung Haji ke Udara. Pada hari ini kita nak mempromosikan berkenaan dengan penganjuran Carnival Haji, Umrah dan Pelancongan edisi keempat yang akan kita adakan pada 28, 29 dan 30 November ini. Hujung bulan ini tuan-tuan dan puan, weekend minggu ni lah, insyaAllah. Jadi bersama dengan saya masih lagi Tuan Haji Anwar, Ketua Bahagian Agensi Haji Lembaga Tabung Haji, untuk kita borak-borakkan lah. Jadi Haji, so kita nak terus kepada soalan saya yang seterusnya. So kali ini merupakan penganjuran kali keempat, dapat tahun dah kita buat benda ni. So setiap tahun biasanya memang kita ada buat kelainan sedikit lah, mungkin dari sudut pengisian dan sebagainya. Jadi untuk kali keempat ni, apa kelainan dan keistimewaan yang pihak penganjur bawakan untuk para pengunjung nanti? Okey, terima kasih saudara Sobri. Dan tuan-tuan dan puan, kita ada 34 syarikat. So kita ada 34 syarikat yang kita lesenkan, PJH yang kita lesenkan pada tahun ini, dan mereka berpeluang untuk menawarkan pakej-pakej haji. Itu bila ada menawarkan pakej-pakej haji, pelbagai jenis kategori pakej kan ada. So itu satu perkara yang membolehkan pengunjung-pengunjung mendapatkan maklumat seperti yang saya kata sebelum ni. So di samping pakej-pakej haji itu, kita masih ada pakej ekonomi di bawah 55,000. Jadi tuan-tuan dan puan, kepada bakal-bakal haji, ini peluang. Ini peluang untuk melihat sendiri apakah yang ditawarkan oleh 34 ni. Walaupun ekonomi. Ekonomi dia ni berapa, kita tak pasti. Dan ini apa yang dibagi. Yang ni saya nampak membolehkan semua orang pilih jika mereka yang nak pakej ekonomi. Tapi tidak menghadkan mereka di situ saja. Mereka boleh pilih pakej seberapa banyak, sebab jadi banyak jenis pakej. Okey, dalam satu pakej adalah pecahannya, mungkin bilik berdua, bilik bertiga, bilik berempat. Itu satu kaedah. Jadi pada tahun ini insya-Allah melalui Carnival ini satu keistimewaan kepada semua pengunjung untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pakej haji. So samping ini juga pengunjung Carnival, pengunjung KHOP yang keempat ni juga ada aktiviti-aktiviti yang menarik. Okay, apa aktiviti-aktiviti yang menarik? Kita ada berkaitan dengan kita ada live podcast. Okay, saya buat tu tahun lepas. Ya.
InsyaAllah kita akan ada live podcast yang berkaitan dengan skema haji. Ya. Kita ada juga bual bicara berkaitan pengurusan kesihatan jemaah haji. Okey, itu acara yang utama. Jadi itu maklumat yang kita nak kongsikan kepada orang ramai. Ini satu kelainan. Pada tahun ni kita ada live podcast, kita ada juga bual bicara. Maknanya bual bicara kita akan ada di atas di stage utama kita. Ya. Okey, itu dua perkara. Yang lain pada itu kita juga ada simulasi haji cilik yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun untuk nak melaksanakan simulasi. Okey. Di situ berpeluang. Nak tahu kan, seawal usia begitu dah tahu dah apa proses ataupun bagaimana kaedah ataupun cara untuk kita mengerjakan haji. Mereka akan dibimbing oleh pekta ataupun spekta ini pengkhusus haji tanah air. Ya. Memang first hand ilmu dia orang. Memang dia orang ni ada knowledge dan akan kongsikan kepada dan mereka melalui simulasi. Pektas atau pembimbing ibadat haji tanah suci. Mereka akan membantu untuk membolehkan pengunjung-pengunjung dapatkan ilmu. Selain itu kanak-kanak juga diberi peluang untuk pertandingan mewarna. Kemunculan Omar dan Hana. Omar dan Hana. Omar dan Hana. Ini kadang-kadang sangat suka. Betul. Ini menjadikan mereka, membolehkan mereka bermesra dengan Omar dan Hana dan mengenali ikon Omar dan Hana ini. Maskot lah. Maskot Omar dan Hana. Okey. Untuk seterusnya juga kita ada kemunculan artis. Kita ada Mawi. InsyaAllah Mawi. Dan kita akan ada juga kumpulan nasyid intim dan juga kumpulan nasyid Raihan. So kita setiap hari insyaAllah akan ada persembahan kumpulan nasyid. Jadi tuan-tuan tengoklah atur cara kita, jadual kita, bagaimana kita nak setiap hari adalah kemunculan. Dan juga kita ada pertandingan kuis. Pada tahun ni kita ada pertandingan kuis yang melibatkan kanak-kanak juga dan juga pertandingan kuis melibatkan orang dewasa. So bersedialah kalau bercadang untuk nak menjawab soalan-soalan kuis kan. Jadi ada hadiah lagi? Ada. Sudah tentulah ada kuis, ada hadiah. Jawab betul kita bagi hadiah lah. Kalau jawab tak betul ni kena turun dulu lah, bagi peluang orang lain lah, bagi peluang orang lain. So ini semua aktiviti-aktiviti. Di samping itu juga kita ada menyediakan tempat makanan lah, untuk jualan makanan. Jadi ini kita cakap kalau semua benda yang kita rangkumkan ni melibatkan aktiviti berkeluarga ni. Ya. Satu percutian keluarga. Boleh saya katakan percutian keluarga yang melibatkan aktiviti ibu bapa, datuk, nenek, anak-anak dan cucu ada masing-masing punya aktiviti. Dan akhirnya insya-Allah kita akan ke lokasi makan minum kot untuk nak berehat sebentar, melepaskan lelah sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, destinasi masing-masing. Sebab nak pergi 34 agensi ni je semua nak pergi tengok tu lapar tu. Ya, lapar juga kan. So akhirnya kita bolehlah berehat bersama keluarga kita. Pilihlah masing-masing punya kegemaran, kesukaan kan, untuk mendapatkan mungkin kita nak minum dan mungkin kita nak makan. Dekat Movenpick tu juga je. Dekat kita ada di Movenpick sendiri ada, dan juga di kawasan masjid. So ada bazar lah, ada macam bazar makanan. Kecil bazar kepada karnival ni lah juga. So ada bazar yang menyediakan pelbagai jenis ajuadah makanan. Boleh dapatkan di situ dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Masya-Allah. So dia dah macam karnival, haji, umrah, pelancongan, food fest pun ada juga kat situ. Sikit lah. Okey, membantulah semua pengunjung-pengunjung. Jadi kita betul. rasa sedialah kalau hari Jumaat jangan risau, insya-Allah kita akan kita akan sembahyang Jumaat bagi lelaki di Masjid KLIA. So saya rasa macam lengkap lah. Satu tempat melengkap dan memudahkan pengunjung-pengunjung yang hadir ke Karnival KSUP keempat ni. Cukup istimewa, cukup lengkap sekali pada tahun ni. Tempatnya selesa, sebab mungkin ada yang pertama kali nak pergilah. Karnival KSUP ni kita akan adakan dia sebenarnya dekat dua ruang, luar dewan dan juga dalam dewan pun ada booth juga. So untuk memuatkan ke semua 34 ni lah. So anda masuk saja ke dalam Movenpick Convention tu, dia akan nampak banyak syarikat dekat luar tu, and then bukan dekat situ je, anda boleh masuk lagi ke dalam dewan. Dalam pun ada juga
macam-macam syarikat jugalah. So daripada syarikat, selain daripada syarikat, kita ada juga rakan-rakan strategik partner kita juga. Kita tahun ni RHB kita ada bank juga, rakan strategik kita. Dan di Anjung, di kawasan Anjung, kita ada pameran daripada agensi ataupun pameran daripada agensi-agensi yang ada kaitan. Kita ada bank di situ. Kita ada wasiat shop, kita ada penulisan wasiat di situ. Takaful. Dan kita juga ada dari segi pemeriksaan kesihatan. Boleh buat pemeriksaan kesihatan secara saringan percuma di situ. Dan juga kita ada PDRM juga di situ. Jadi untuk kita nak menyemak dan sebagainya. Ini peluang. Jadi selepas tuan-tuan selesai di kawasan foyer, kita dah masuk, dah feel, lepas tu kita masuk ke Dewan Mentari. Okey, kita selesai, dah tengok selesai, habis tu kita keluar Dewan, kita akan ke Anjung untuk melihat apa-apa sahaja yang booth yang berkaitan atau berkaitan dengan haji. Berkaitan dengan haji, umrah dan pelancongan. Dan sudah tentu di pentas utama ada pelbagai aktiviti lah. Jadi tuan-tuan dijemput semasa sebelum masuk tu, selepas daftar, sila lihat atur cara yang berada di hadapan Dewan. Betul. Dan pastikan semua orang berada tepat pada masanya. Sangat-sangat membantu kita lah. Yes. So macam Haji cakap tadi, memang cukup menarik lah tuan-tuan dan puan. So kita ada artis, persembahan artis juga tuan-tuan dan puan. Kita bawakan Mawi, kita ada Intim tuan-tuan dan puan. Tak payah susah-susah beli tiket, nak datang dengan Avanza hijau tuan-tuan dan puan. Datang je ni secara percuma boleh tengok Intim untuk perform. Mudah, kita dah sediakan tuan-tuan dan puan. So sambil-sambil ibu ayah tu nak mencari pakej-pakej haji, ada juga ruangan untuk anak-anak mewarna, juga aktiviti untuk kanak-kanak dan sebagainya. So mungkin boleh Haji detail out sedikit lah. Ada yang tanya tadi, Haji cakap kita ada podcast, kita ada talk show. So selain daripada syarikat-syarikat PJH ni menawarkan pakej haji, so boleh detail out sikit apa aktiviti-aktiviti kita tu lah. Saya sangat-sangat kita nak fokus kepada dua aktiviti kita yang utama. Pertama, kita punya talk show, Bual Bicara. So ini berkaitan dengan pengurusan kesihatan jemaah haji. So kita datangkan dua panelis yang berpengalaman dalam dari segi pengurusan kesihatan jemaah haji. Mereka akan berkata tentang bagaimana pemeriksaan kesihatan jemaah haji, keperluan kesihatan jemaah haji, bagaimana pengurusan kesihatan itu di tanah air dan di tanah suci. Jadi ini memberikan maklumat yang terkini kepada semua pengunjung dan ini sangat-sangat membantu pengunjung untuk memahami keperluan kesihatan jemaah haji. Betul. Dan saya yakin dan percaya panelis juga akan memberi nasihat kepada bakal-bakal haji, apakah persediaan yang perlu dibuat dari segi kesihatan, dari segi fizikal kita bagaimana, dari segi perubatan bagaimana. So kita datangkan talk show ni. So talk show ni sangat-sangat memberi ruang. Jadi kepada pengunjung, sila lihat atur cara dan hadir di waktu yang sesuai dan bersama dengan program talk show kita ni, Bual Bicara, berkaitan dengan pengurusan kesihatan jemaah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada live podcast. So live podcast kali ini kita akan bercerita tentang skema haji. Kita tak nak dah rakyat Malaysia tertipu. Kita dah tak nak rakyat Malaysia mengalami tersadai di sana sini dan tidak dapat melaksanakan ibadat haji dengan baik. Kita nak rakyat Malaysia memahami pengurusan haji, apa kesalahannya. Sebab pihak kerajaan Arab Saudi sendiri pun tidak benarkan, hanya visa rasmi saja. No hash without hash visa. Tiada haji untuk no hash without permit. No hash without permit. So maknanya tak ada visa tak boleh. So tak boleh. So jadi kita nak faham. So kita datangkan task force yang kita ada setiap tahun selama 2 tahun kebelakangan ini ini mereka yang akan kongsikan dengan kita. So mereka akan mengongsikan maklumat yang terkini. So jadi insyaAllah live podcast ni kita akan live juga melalui kita punya Tabung Haji FB Live dan juga Bumitra FB Live bagi mereka yang tidak dapat berkunjung ke ke Carnival. Tapi saya sangat-sangat mengharapkan di Carnival lebih meriah. Betul. Lebih meriah di samping kita ada aktiviti yang tu. Dua perkara ni sangat penting lah. Dua perkara ni sangat memberi input dan ilmu
pengetahuan kepada pengunjung, kepada bakal haji dan juga bakal haji yang mungkin dalam 3 atau 4 tahun yang akan datang. Ya. Kalau boleh saya kongsikan juga Tuan Haji. So dua topik ni memang topik yang sangat penting lah. Pertamanya kesihatan. Kesihatan ni sebenarnya salah satu daripada syarat istitaah haji. Yang mana memang kalau ikutkan syarat bakal jemaah haji itu perlu sihat lah untuk melayakkan dia, mencukupkan syaratnya untuk menunaikan haji. Dan seperti mana yang sedia maklum, tabung haji pun ada keluarkan statement juga, yang mana kerajaan Arab Saudi pun ada memperketatkan juga syarat kesihatan. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya apa syarat kesihatan yang baru dan sebagainya. So ini peluangnya untuk anda mengetahui apa syarat-syarat itu dan bagaimana kita nak buat persiapan sewajarnya untuk kita mencukupkan syarat kesihatan inilah. So insyaAllah dia akan dikupas lah. Panelis yang kita datangkan ni memang mereka yang arif dan faham tentang bidang masing-masing. Betul, memang pegawai perubatan lah. Pegawai perubatan. Jadi kita nak KSUP 4 ni kita nampak bukan saja sekadar pameran, bukan saja sekadar promosi, tapi lebih bertambahan dengan berbentuk ilmiah. Ilmiah dan bolehkan orang dapat maklumat. So maklumat yang betul, maklumat yang tepat, bukan dengar-dengar. Bukan dengar-dengar daripada orang tu kata macam ni, orang kata macam ni, FB ni kata macam ni, laman ni kata macam ni. So yang ini tak, yang ni peluang untuk kita dapatkan maklumat yang terkini daripada orang yang arif tentang bidang yang kita akan cerita ni. Dua topik penting. Satu skema haji. Betul. Satu lagi berkaitan dengan kesihatan. Kalau boleh saya kongsikan lah Tuan Haji. Kalau ikutkan dalam jadual kita, insya-Allah untuk bual bicara mengenai kesihatan ni pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu jam 11 pagi insya-Allah. Dan yang skam haji itu pun sangat penting. Itu saya kata satu tadi istitaah kesihatan dan juga skam haji. Skam haji ni tuan-tuan dan puan-puan setiap tahun tabung haji dan setiap tahun juga kita giat melaksanakan promosi dan komunikasi untuk memperingatkan orang ramai, untuk meningkatkan kesedaran orang ramai untuk waspada berkenaan dengan skam haji. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, saya pun sebenarnya Tuan Haji, saya baru balik daripada Saudi untuk menghadiri Hajj Conference and Exhibition. Jadi di sana pun Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, His Excellency Dr. Taufik Fauzan Rabiah, memang sangat menekankan perkara ini kepada semua negara, bukan Malaysia sahaja tuan-tuan dan puan, tapi semua negara sangat ditekankan mengenai pendekatan ataupun polisi yang diamalkan oleh kerajaan Arab Saudi, hanya yang mempunyai visa haji yang sah sahaja dibenarkan untuk memasuki kawasan, terutamanya di kawasan Masyair, di kawasan Masjidil Haram lah, Tanah Haram lah. Dan juga ini dibuat atas faktor keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan lah bakal-bakal jemaah haji negara. Jadi perkara ini yang kita nak borakkan, dan ini adalah podcast. Kita akan adakan podcast dan tetamu kita pun daripada pihak PDRM, saya difahamkan. Daripada PDRM, insya-Allah Tuan ACP Ahmad Azizul Muhammad, penolong pengarah bahagian siasatan jenayah pelaburan bersindiket ataupun lain-lain jenayah juga. So dan juga bersama Tuan Haji Syuhaimi bin Ismail, Ketua Perundangan dan Sekretariat Kumpulan Lembaga Tabung Haji. Memang mereka ni arif, memang tahu ada kaitan dengan perundangan dan akta kita, akta 535/1995. InsyaAllah kita live podcast ni pada 30 November hari Ahad daripada jam 11 pagi sampai ke 12.30 hari. Jadi saya sangat-sangat berharap pada semua orang supaya bersama dengan live podcast dan juga berkaitan skema haji dan juga berkaitan dengan kesihatan, pengurusan kesihatan jemaah haji, talk show kita pada hari Sabtu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, ini antara yang membolehkan kita dapat maklumat yang terkini, yang terbaik, yang daripada KSUP 4. Okay. Jadi semua perkara-perkara ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu kepada semua orang. Jangan fikir saya lambat lagi, saya belum lagi, tapi knowledge ataupun maklumat yang kita ada ini boleh membantu orang lain. Mungkin kita datang, kita boleh bantu saudara mara kita, betul. Adik-beradik kita, ibu bapa kita, mak saudara kita dan siapa-siapa lah. Okay, jadi kita tahu mana syarikat dia,
kita tahu apa aktiviti yang boleh dari segi perspektif kesihatan dan sebagainya, dari segi skema apa semuanya, dan ini maklumat-maklumat yang boleh kita kongsi. Jadi tuan-tuan secara tak langsung menjadi macam ejen ataupun penyampaian maklumat kepada orang ramai setelah kita menghadiri Carnival KHUP 4 ini. Haji, saya berminat dengan yang tadi Haji cakap dekat Anjung tadi tu, kita ada sediakan juga aktiviti memang dah banyak dah. Tapi ni dekat Anjung kita ada sediakan juga booth-booth pertamanya mengenai semak kesihatan, pemeriksaan kesihatan. Saringan kesihatan percuma. Jadi ini kita dapat kerjasama daripada... Okey, untuk saringan kesihatan percuma ni, alhamdulillah kita dapat kerjasama daripada IJN, Institut Jantung Negara. So mereka akan kepada sesiapa yang berhasrat nak mendapatkan saringan kesihatan, mereka boleh mengunjungi booth ini yang dikendalikan oleh pihak IJN dan doktor yang sudah tentu pakar dalam bidang masing-masing. Ni IJN. So, jadi jangan lepaskan peluang lah. Betul. Cuma lah bantu juga dia orang, jangan push terlampau ni sangat kan. Jadi kita kena berhemah lah dalam kita berurusan semasa di booth IJN jugalah. So ini memang terima kasih lah pada IJN sebab ini saya difahamkan satu macam projek CSR jugalah. CSR IJN bersama dengan Tabung Haji. Jadi ada satu lagi, kita nak spill the tea sikit lah. Ini yang memang menarik tuan-tuan dan puan. Tadi Tuan Haji dah cakap ada counter PDRM dekat sana. So PDRM ni datang ada buat boleh bayar compound ke macam mana ke? Kalau berdasarkan perbincangan awal kita, insya-Allah PDRM juga setuju untuk mengadakan counter pembayaran compound. Cuma saya tak tahu berapa persen apa semua tu kita serahkan kepada PDRM pada hari yang berkenaan. Jadi pada semua pengunjung ambil kesempatan ni. Boleh mengunjungi booth PDRM. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana pertama kali PDRM turut serta dalam kita punya Carnival Haji Umrah dan Pelancongan kali keempat ni lah. Jadi kita kerjasama dan komitmen PDRM ni sangat-sangat kami hargai lah, kerana memberi ruang dan peluang juga. Dan jika seperti perbincangan awal tu bermakna mereka boleh juga lah buat semakan dan juga pembayaran lah. Jadi saya harap itu hint sebenarnya tuan-tuan dan puan. Itu hint boleh bayar saman, senang cerita. Boleh bayar saman dan mungkin insya-Allah nanti akan ada kadar harga istimewa ke, itu insya-Allah terpulang pada PDRM lah. Tapi itu perbincangan kita lah bersama nanti. So datang, kalau nak tahu kena datang tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, ada lagi kita nak bincangkan sedikit lagi bersama dengan Tuan Haji Anwar selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami, podcast Tabung Haji ke Udara. Berita baik buat semua bakal Duyufur Rahman. Carnival Haji, Umrah dan Pelancongan kali keempat kini kembali. Bertempat di Movenpick Hotel and Convention Centre KLIA Sepang. Bermula pada 28, 29 dan 30 November 2025 dari jam 9 pagi sehingga jam 9 malam. Pelbagai tawaran pakej haji disediakan oleh 34 syarikat PGH. Juga pelbagai aktiviti sampingan yang menarik disediakan. Pilih keselesaan, pilih pakej haji. Carnival Haji Umrah dan Pelancongan keempat akan diadakan pada 28 sehingga 30 November ini di Movenpick Hotel and Convention Centre Sepang, bermula daripada jam 9 pagi sehingga malam lah tuan-tuan dan puan. Jadi selamat kembali menonton podcast Tabung Haji ke Udara. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan. So kita masih lagi nak mempromosikan bersama dengan saya Tuan Haji Anwar Ahmad, Ketua Bahagian Agensi Haji Lembaga Tabung Haji. Jadi kita dah masuk
14 dah ni Tuan Haji. So kita tadi dah cerita banyak aktiviti menarik yang kita adakan, ada pelbagai booth juga, ada bazar makanan juga, tapi yang paling utamanya kita nak mempromosikan pakej-pakej haji ini kepada bakal-bakal haji 1447 Hijrah terutamanya, dan juga mereka yang nak mengerjakan umrah lah. Jadi bagaimana sebenarnya Tuan Haji, kalau kita lihatkan sebagai penganjur, bagaimana penganjuran KHUP ini dapat membantu bakal-bakal jemaah ini, sama ada jemaah haji ataupun jemaah umrah, membuat pilihan yang terbaik? Terima kasih saudara Sobri. Untuk makluman semua, KHUP ini memang sangat-sangat ditunggu. Ditunggu oleh semua muslimin dan muslimat dan juga rakyat Malaysia. Sebab dia dah jadi macam acara tahunan. Satu. Yang keduanya, kita kena faham bahawa yang pergi haji ni setiap tahun adalah orang yang berlainan. Jadi bila orang yang berlainan, dia ingin mendapatkan maklumat. Mungkin tahun lepas dia datang, tapi dia tak pergi lagi. Tapi mungkin cara dia datang berbeza dengan tahun ni, sebab tahun ni dia pergi. So tahun ni bila dia pergi, ini platform untuk dia nak buat pilihan. Kalau kita tengok package, ini berdasarkan pemerhatian saya, mungkin datang hari pertama, collect semua data, collect semua brochure, dan lepas tu dia orang balik dan buat perbandingan, dan mungkin dia lock pada hari kedua atau hari ketiga. Okay, tanya, dapatkan maklumat yang tertinggi. So satu. Yang kedua juga, bila kita sembang dengan pihak Movenpick juga, kadar orang yang menginap juga tinggi. Ini membuktikan mereka duduk di sini dalam tempoh 3 hari ni supaya mereka dapat betul-betul apa yang mereka nak. Analisis yang mereka buat. Okay. Jadi kat sini juga kita menunjukkan, bila kita buat carnival ni, KHUP ni, inilah platform yang terbaik. Itu memudahkan dia. Okay. Tak semestinya orang jauh je yang menginap di di Movenpick and Hotel and Convention Center. Orang dekat pun mungkin boleh, tapi because mereka nak dapat satu peluang yang menenangkan dia dalam proses buat pilihan. Sambil-sambil tu boleh bercuti dengan keluarga. Ya, percutian bersama keluarga. So ini 34 duduk satu bumbung, dan dekat situ dia collect. Dia collect brochure. So dia bolehlah buat analisis. Okay, malam relax dan buat analisis, dan besok dia ada peluang lagi. Kalau dia datang Jumaat, hari Sabtu dia boleh peluang lagi tengok. So apa saja, kalau mereka tidak ada maklumat, kurang maklumat, okay, boleh tanya. Sebab yang kedua kena ingat, ini pengendali, mereka cukup berpengalaman dan telah ditahfiz oleh Tabung Haji untuk dilesenkan. Bermakna mereka ni kena semua PJS ni menjual package yang berkualiti. Yang berkualiti, dan janji atau tawaran yang diberikan mesti ditepati. Melalui brochure tu adalah satu macam agreement di antara PJH dan juga dengan jemaah yang setuju dengan tu. Kalau dia setuju boleh package A, maknanya dia setuju dengan harga, dia setuju dengan perkhidmatan yang patut dibagi. Inilah rangkuman keistimewaan bila kita melaksanakan KHUP ni. Itu sebab semua orang tunggu. Betul. Kalau saya sebelum ni kita dapat juga pertanyaan bila carnival untuk 1447, bila nak mula. Okay. So sekarang inilah masanya, insya-Allah tak lama lagi, daripada 28, 29 dan 30. Jadi semua dijemput hadir untuk nak buat pilihan. Selain pada package masa saya sebut tadi, keutamaan memang package haji, tapi ada umrah dan ada juga pelancongan. Sama ada pelancongan dalam negara ataupun pelancongan ke luar negara. Kebetulan pula kita di hujung tahun, mungkin cuti sekolah yang nak bercuti dan boleh buat pilihan. Okay, jadi ambil peluang, bagaimana KHUP 4 ni membantu bakal haji untuk dapat maklumat yang memang setiap syarikat PJH ni menawarkan package yang semuanya berbeza-beza lah kan, ikut kemampuan masing-masing. Macam tadi pun Haji ada kata, kita insyaAllah tahun ni masih lagi meneruskan package rahmah bawah 55,000.
Kalau saya ingat lagi tahun lepas ada syarikat yang tawarkan 40,000, syarikat PGH yang tawarkan 40,000. Sehingga 250,000 macam tu. Jadi saya difahamkan tahun ni pun insya-Allah dalam range harga sebegitu, range harga yang sama. Masih ada juga 40,000 sehingga yang paling mahal untuk makluman tuan-tuan dan puan ada juga sehingga 300,000. So semua tu berbeza. Mengikut kemampuan anda, mengikut apa yang anda inginkan nilai tambah tu lah. So biasanya perbezaan tu dari sudut tempat penginapan. Perbezaan tu jarak lah, jarak daripada tempat penginapan ke masjid. Itu satu. Yang kedua, bilangan sebilik. 2 orang, 3 orang, 4 orang sebilik. Lepas tu sudah tentu berapa star hotel yang mereka gunakan. So ini antara. Dan yang lagi kita nak melihat sama ada dia menyediakan tempat penginapan di Aziziyah juga untuk semasa operasi di Masyair. Dan of course di operasi Masyair apa yang dibagi? Betul. Ya, semasa di Arafah, di Muzdalifah, di Mina dan juga dari segi servis makan minum dia macam mana. So itulah yang membezakan harga tu, package tu. Itu faktor-faktor lah. Penginapan di Mekah macam mana, penginapan di Madinah macam mana. So hotel apa yang digunakan, berapa star hotel yang digunakan. So berapa orang sebilik. Semua itu faktor-faktor yang menentukan harga yang berbeza antara satu sama lain. Okay, jadi bila kita hadir kita boleh tanya. Kita boleh baca brosur, bukan kita tak boleh baca brosur. Betul, tapi kita mesti ada banyak soalan. Soalan. Brosur adalah limitation dan had tertentu, tetapi bila kita bertanya dan lebih detail kita dapat maklumat. Bila detail kita dapat maklumat. Betul. Ini membantu, sangat-sangat membantu pada jemaah haji supaya bakal haji dapat tengok, dapat lihat dan dapat memahami keseluruhan kenapa pilih keselesaan, pilih package haji itu. Betul. Itu tema yang kita angkat untuk 3-4 tahun ini. Betul. Supaya dia betul-betul faham lah. Dan dia beli benda yang dia faham. Dia beli benda yang dia faham dan apa yang ditawarkan. Betul. Sebab perkara ni ialah haji ni kalau ikutkan sekali seumur hidup dan kita pula nak spend bukan sedikit juga tuan-tuan dan puan ya. So pastinya kita nakkan satu perbelanjaan ataupun pelaburan yang berbaloi lah dengan apa yang kita laburkan. Jadi pastinya dia memerlukan satu masa, satu analisis yang agak mendalam lah sebelum kita membuat keputusan. Jadi Tuan Haji, mungkin ada peringatan kepada bakal-bakal jemaah haji di luar sana yang sedang menonton kita, bagi mereka yang ingin memilih perkhidmatan daripada syarikat pengelola jemaah haji PGH ni, mungkin apa yang Tuan Haji ingin sampaikan peringatan kepada mereka yang nak memilih? Saya ambil kesempatan ni menyeru kepada semua yang nak memilih package haji ini, tuan-tuan, satu, Carnival KSUP. 2, tuan-tuan boleh melayari kita punya laman web www.tabunghaji.gov.my. Di situ kita ada e-brochure kita. Okay, jadi tuan-tuan boleh pergi ke situ, tuan-tuan akan terus pergi ke PGH dan tuan-tuan boleh pergi kepada e-brochure. So di situ ada maklumat. Jadi jangan tunggu Carnival. Tuan-tuan tengok e-brochure, dapatkan maklumat dari e-brochure dan pergi ke Carnival dengan ada sedikit maklumat dan untuk dapatkan lagi penjelasan di Carnival. Sudah tahu dah soalan apa nak tanya. Soalan apa nak tanya. Kalau 200 meter tu macam mana? Kalau 3 orang sebilik tu kira macam mana? Kalau buffet berapa luas menu dan sebagainya. So dapatkan maklumat melalui e-brochure kita, e-brochure yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Setia Dr. Muhammad Naim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada 30 Oktober melancarkan tu. So pergi. So tuan-tuan semua orang pergi tengok kita punya website, tengok e-brochure dan bolehlah buat pilihan. Saya tak tahu siapa. Ada 34 kat situ. Tengok dan sediakan dan datang ke Carnival untuk dapatkan maklumat yang lebih detail. Saya juga mengharapkan supaya kehadiran kita ni betul-betul memberi manfaat. Carnival ni, KSUP ni betul-betul memberi manfaat kepada kita lah. Sangat-sangat memberi maklumat yang detail berkaitan dengan package haji yang ditawarkan oleh 34 PGH pada tahun 1447 Hijrah. So betul Haji. So pastinya
sememangnya lah daripada penganjuran kita sebelum ni, 3 penganjuran sebelum ni, kita dapat lihat feedback dan juga sambutan yang sangat-sangat hangat tu, dan feedback pun sangat-sangat positif juga, ternyata membantu jugalah. Dan kita dapat feedback daripada syarikat PJA sendiri pun sangat membantu bila kita sediakan platform sebegini yang mana mereka boleh menyampaikan secara terus. Jadi tak perlulah nak membuat promosi ataupun secara gerila dan sebagainya. So kita dah sediakan platformnya, dan orang ramai juga boleh hadir bersama dengan keluarga sebab ada pelbagai aktiviti menarik jugalah. Jadi sebagai penutupnya mungkin Tuan Haji ada sebarang pesanan ataupun seruan, ajakan yang nak disampaikan kepada para penonton kita. Okey, terima kasih saudara Sobri. So saya sekali lagi lah menyeru kepada semua rakyat Malaysia, khususnya bakal haji, mereka yang nak pergi umrah, mereka yang nak melancong, jemput beramai-ramai. Sekali lagi pada 28, 29 dan 30 November daripada jam 9 pagi hingga 9 malam di Movenpick Hotel and Convention Center untuk menghadiri Karnival Haji Umrah dan Pelancongan kali keempat, KHUP yang keempat. Dan saya menyarankan kepada mereka yang bawa kenderaan supaya pilihlah, kita ada di Mitsui Outlet Park yang lebih 3,000, ada 3,000 lot parking untuk kita parking di situ, dan gunakanlah shuttle bus untuk ulang-alik. Yang shuttle bus disediakan lebih kurang antara 15 ke 30 minit daripada Mitsui ke Masjid KLIA. Jangan risau, ada banyak. Dan juga jangan risau pada tuan-tuan yang nak hadir pada hari Jumaat, kita ada Masjid KLIA dan kita ada banyak aktiviti. Akhirnya sebelum saya selesai, saya suka mengingatkan kepada rakyat Malaysia supaya patuh kepada peraturan Kerajaan Arab Saudi, tidak mesti menggunakan visa haji untuk menunaikan ibadat haji, bukan visa pelancong, bukan visa umrah, dan bukan visa selain daripada visa haji. Hanya itu saja, supaya kita tidak tertipu, kita tak tersadai kat mana-mana. Betul. Dan kita dapat laksanakan ibadat haji dengan betul-betul tenteram ke arah mendapatkan haji yang mabrur, insya-Allah. Insya-Allah. So selamat datang kepada semua ke Karnival Haji Umrah dan Pelancongan kali keempat. Terima kasih. Masya-Allah, terima kasih Tuan Haji Anwar Ahmad, Ketua Bahagian Agensi Haji Lembaga Tabung Haji, sudi berkongsi dengan kita berkenaan dengan Karnival Haji Umrah dan Pelancongan edisi keempat yang akan kita adakan pada hujung minggu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekali lagi, seperti mana Tuan Haji kata tadi, kita nak seru juga tuan-tuan dan puan-puan, hadir beramai-ramai, bawa lah semua yang ada dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan, bawa orang sebelah rumah tu datang juga, jiran-jiran tetangga, sebab bukan bakal haji je yang boleh datang, semua boleh datang sebab kita ada menawarkan pelbagai pakej pelancongan juga. Dan perkara yang penting juga diingatkan tadi, tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kami ingatkan pada setiap tahun, syarikat-syarikat PJH ini dilesenkan oleh Lembaga Tabung Haji dan mereka sahaja yang dibenarkan untuk mengendalikan urusan-urusan haji kepada rakyat Malaysia. Saya percaya sekarang ni bila mana saya buka dekat Facebook dan sebagainya, ada juga saya tengok beberapa grup jemaah haji daripada alumni haji sebelum ni, ada yang menawarkan pakej-pakej haji, ada juga yang menawarkan secara direct melalui aplikasi nusuk dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong waspada tuan-tuan dan puan, kerana hanya 34 syarikat ini sahaja yang dibenarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji untuk mengelolakan urusan haji anda. Jadi bagaimana nak cek 34 syarikat ni? Boleh layari laman web Tabung Haji, tabunghaji.gov.my untuk mengetahui nama-nama syarikat 34 ni, dan juga kita ada e-brochure untuk mengetahui pakej-pakej haji yang ditawarkan oleh mereka. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan, terima kasih terus kekal bersama kami podcast Tabung Haji ke Udara. Jangan lupa datang KHUP 4 hujung minggu ini. Terus kekal bersama dengan kami sehingga kita berjumpa lagi. Saya Sobri Zainal mengundurkan diri dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.